Alhamdulillah kita baru selesai melaksanakan kemp atlet Pahang untuk persiapan ke Sukma di Selangor pada Ogos ini. Untuk Sukma ini saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Brigadier Wan Rosli Wan Ismail kerana meluluskan peruntukan yang besar. Dalam keadaan Sukma Selangor tak ada perkampungan atlet, kita terpaksa menanggung penginapan, makan minum dan juga pengangkutan untuk atlet dan kontijen kita. Jadi saya akan minta sokongan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang untuk mungkin menambah dari segi peruntukan sedia ada sebab pertama kali tamasya sukan terbesar sebegini tiada perkampungan sukan, jadi bagi cabaran pada kita dan juga negeri-negeri lain. Jadi saya akan menghadap Menteri Besar untuk bincang perkara ini untuk kita mungkin dapat peruntukan tambahan. Dan kerajaan negeri Pahang sentiasa menerima maklum balas pandangan daripada atlet untuk kita tambah baik apa yang telah kita laksanakan. Dan kita tak nak syok sendiri untuk melaksanakan dasar dan polisi. Sebab itulah dalam hal berkait dengan kasut misalnya, itu adalah feedback daripada mereka, kehendak dan keperluan mereka. Jadi sampai ke tahap itu, kerajaan negeri Pahang cuba memenuhi keperluan dan kehendak mereka.